Ini kali kedua saya datang secara offline pula. Maknanya yang first impression tu saya dah seronok dah. Saya dah dapat info dan kita dah tahu dah karakter Dr. Zul macam mana. Kata pernah buat eBay account, lepas tu nak buat lagi akan kena suspend sebab kita pernah masukkan account kita kat dalam tu. Lepas tu saya cakap saya nak cuba dalami lagi, mungkin ada jalan penyelesaiannya kan. Bagus alhamdulillah, dia very systematic secara ni kan. Jadi rasa okey je. Tapi tu kalau orang baru memang susah sikit lah macam nak ikut kan, sebab dia macam laju sikit. eBay ni dia global. Bila USD duduk kat Malaysia, gaji USD, siapa tak nak? Akademi ni je lah dengan under UTHM ni. Saya kata ni peluang yang baik. Masih dekat Malaysia benda yang masih baru lagi, belum grow lagi kan. Jadi ada peluang. Jadi apa yang saya buat ialah saya mula dengan Shopee yang percuma dan saya jual mana-mana secara dropship lah. So dalam sebulan saya dah aku nak dapat RM1,000. Jadi RM1,000 yang pertama nak bayar dari kelas Dr. Zul. Duduk Malaysia tak apa, janji gaji